macam mana nak elak kereta motor hilang? Jangan bagi sewa dekat pencuri, Cik Emma. jangan bagi sewa dekat pencuri. Tapi nanti orang tanya pula kan, macam mana kita nak tahu dia tu pencuri atau tidak? Kita boleh tahu dia tu pencuri atau tidak. Kan? So daripada SOP lah, alright. So macam bukan semua orang boleh jadi pelanggan kan. So macam kalau customer ni last minute, lepas tu dia susah nak bagi IC lesen memandu dia, lepas tu tak ada pekerjaan yang jelas, lepas tu mesej you nak murah-murah, lepas tu apa lagi, and then macam kita boleh check lah dengan kita punya database, dia ni ada rekod jenayah atau tidak kan. And then kereta dengan motor tu you kena pasang GPS tracker lah. So kita ada langkah pencegahan kan. Langkah pencegahan tu sistem tapisan pelanggan, SOP. Lepas tu kita ada teknologi lah, GPS tracker untuk detect location kenderaan tu. So kalau you dah buat langkah penjagaan, you dah pasang alat untuk detect you punya kenderaan tu kan, and then ada dokumen sewa semua tu, risiko untuk hilang tu rendah lah. Faham tak Cik Emma?